Oleh Peter Tinggung. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua kena beri saya ruang untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang ini sebagai pelengkap kepada pindaan Akta Immigration Pindaan 2025 yang baru diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini tadi. Pindaan ini sebagai langkah selaras dengan usaha kerajaan untuk memodernkan kawalan sempadan negara melalui penggunaan data biometrik dan teknologi otomasi. Yang Berhormat Datuk Yang Tua, seperti yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, hanya RUU ini hanya memohon kelulusan untuk memindah Seksyen 2, Subseksyen 1 dan Subseksyen 2, Subseksyen 2. Yang saya rasa walaupun dua section dan subsection yang ringkas saja tetapi agak signifikan. Justru itu saya memohon agar pihak kementerian mengambil berat berkenaan dengan dua perkara kerana kebanyakan isu-isu yang nak saya bangkitkan di bawah RUU ini telah pun diperjelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri semasa membuat penggulungan kepada RUU tadi. Dua perkara ini adalah satu berkenaan dengan halangan kepada kumpulan tertentu. Warga emas, golongan kurang arif teknologi atau pelancong dari negara yang tidak serasi dengan sistem ini mungkin menghadapi kesukaran. Perkara ini harus diambil perhatian. Saya berpendapat Yang Berhormat Biar saya yang mewakili OKU bersetuju dengan perkara ini yang melibatkan pihak orang-orang OKU. Dan seterusnya, perkara kedua adalah kebergantungan kepada teknologi. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak menyentuh secara mendalam berkenaan dengan apakah tindakan kerajaan sekiranya ada kegagalan sistem otomasi atau pintu biometrik yang boleh menyebabkan gangguan serius sekiranya tiada alternatif manual yang berfungsi. Itu saja isu-isu saya yang ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pindaan ini memang mempunyai potensi besar untuk memodernkan sistem pasport dan imigresen Malaysia. Justru itu saya mohon menyokong RUU ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan.